sedang melalui fasa yang baru dalam kita punya kehidupan. Jadi saya harap kita boleh ada kesefahaman, InsyaAllah dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Tiada seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya Dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya Dia. Muhammad Zahid Syafiq bin Roslan. Saya. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Nurul Zahira binti Jamaluddin dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nurul Zahira binti Jamaluddin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Jaga hati. Kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan kuat. Ya bro. Terima kasih. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Jaga hatiku. 검은 파도가 부서지는 춥고 깊은 곳. Perasaan saya gembira. Tapi nervous juga lah untuk second ni, untuk kena sanding nak kata dah apa tu nikah kan, nikah lagi lah kita second, so sanding ni hopefully Momen-momen macam ni saya tak pernah hadap lagi. Mungkin akan jadi kenangan antara kenangan yang terindah lah, insyaAllah. Benda ni saya akan simpan dalam memori lah, jadi kenangan. 이것은 시간이 멈춰버린 꼭 무너질 모래성. 하지만 너를 느낄 수 있어. Pada Syafiq dan Nurul, selamat pengantin baru. Semoga sampai ke syurga. So adik tu jaga suami yang elok lah. Jadilah isteri yang soleh dan solehah. Suami isteri. 내 모든 걸 날 원한다면 어서 데려가줘. Akan doakan korang kekal hingga akhir hayat. Jangan gaduh-gaduh, jaga diri, jaga baik-baik. Aku sayang korang. Okey, kau ingat pengorbanan aku sebagai kakak. Saya ingin menyampaikan pada isteri saya dengan apa yang terjadi pada hari ini dan hari yang akan datang. Semoga kita dapat melengkapi satu sama lain dan banyakkan bersabar.